Hai semua, Mama nak share rahsia kacang botak atau kacang telur kita rangup dan rapuh. Mula-mula kita cuci kacang kita, lepas tu kita sangrai bagi dia kering. Bahan-bahan kisar ni Mama ada tulis kat caption. Kisar semua sampai halus, lepas tu curahkan pada kacang kita sangrai tadi. Gaulkan semua sampai sebati, lepas tu masukkan daun 5 purut kalau suka dan 2 sudu besar tepung beras. Inilah rahsianya tepung pulut. Sebelum ni Mama guna tepung gandum. Rupanya kalau tepung pulut lagi rangup dan rapuh. Goreng kacang kita dengan minyak yang panas, lepas tu relai-relaikan dia. Bila semua kacang kita dah relai, bolehlah kecilkan api dan terus kacau sampai masak. Alhamdulillah, kacang kita dah siap. Memang rangup dan rapuh. Korang cubalah.